Kek abang. Kek apa? Kek abang. Kek batik. Kek batik. Iman nak buat kek batik. Tak payahlah macam tu. Okay, so Iman kena tunjuk apa Iman ni. Ini apa? So kita ada bahan-bahannya. Ya. Okay, ini apa? Kek batik. Cheese. Cheese. Okay, tak apa ni. Kita ada cheese. Kita ada whipping cream. Sebut sana. Cakap whipping cream. Whipping. Vanilla. Vanilla. Butter. 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 Icing sugar. Icing sugar. Biscuit Mary. Biscuit Mary. Allah. Dan coklat. Coklat. Dan serbuk. Serbuk. Coklat. Coklat. Okay, so mari kita buat. Mari. So kita nak timbang. Sakit. Tak sama-sama. Ada berbuang. Aku buat ada berbuang. Timbang. So timbang. Oh, jatuh. Timbang. Ibu nak sini. Tadi ibu. So satu ni. Look guys. Oh, jatuh pula. Wow. Look guys. I say, oh, wait, okay, 1, 2, 3, done. Oh. Another finger, tap. Wah! Ibu ke ada? Keknya tak nak. Jangan pijak tu. Another finger, dekat lagi. 30. Tak payah dekatkan, ibu dah setting. Ya Allah, ibu dah setting dah sana. Nak dekat-dekat buat apa? Dia sabar. Jangan jatuh kat bawah tu. Butter. Bukan, ibu. Satu butter. Satu butter. Bukan ibu. Salah lagi. Butter. Okey, satu butter. Elok. Masakkan. Ya. Look masak. Cai. Wow. Hai. Cai masak. Cai masak. Masak. Cheese. Oh, lagi. Masak cheese. Masak cheese. Hari ni masak cheese. Hari ni kerja abang. Saya nak buat kerja abang. So kita bagi Iman pakai mic. So Iman kena cakap, okey? Okey. Sekejap. Okey. Ish, panas. Elok aja. Oh. Dah ni, sabar sikit. Sabar. Ibu dah suruh kapi dah. Hari ni pada abang. Hari ni ada cheese. Lepas tu saya masak sendiri. Tapi panas sikit. Okey. Hari ni saya nak masak. Sama saya Imam. Abang saya ada pergi. Ada banyak cheese. Macam sup. Awak. Hari ni ada sosok. Cinta bau. Warna ada pinggir. Warna pinggir. Tap. Warna up. Elok tengok. Ush. Hebatlah ibu. Ibu hebat hari ni. Hebat hari ni. Cepat bu. Cepat ibu. Ibu hebat. Cepat. Ni susah. Ibu nak buat ibu. Ibu nak buat. Tapi sekejap, sebut koko tu ada gula dah. Takut manis pula. Takut manis? Oh, takut manis. Allah, parah. Ya Allah. Mantap. Wow, banyaknya. Okey. Cepat bu. Sabarlah. Picit. Elok. Hari ni saya sakit. 120 ml full cream. Panas. Ibu. Ibu buat apa botol Imah? Nak ambil ni je ukuran. Oh, okey. Boleh dah ibu. Makeup boleh.
Ibu cantik sangat. Dua-dua cantik. Ajakan. Okey. Ibu tak apa pakai. Ima cakap boleh? Boleh. Tak. Mantap susu. Susu. Cakap kita pakai susu. Cakap kat dia. Pakai susu. Susu. Pakai botol Ima. Ima cakap boleh lah ibu. Boleh. Awak. Elok ibu. Okey, sorry. Okay. Tak elok dah tu. Bawah sikit dia tinggi sangat. Lecik. Mana pula tutup dia ni? Ibu tak mana tutup? Ni. Okey, sorry. Ibu Ima tak tahu. Ibu tak tahu Ima dah lambat dah. Lecik. Dah masak sikit. Dah masak sikit. Macam ada white. Ima nak masak sikit. Oh, panas. Tak apa, panas. Jadi, white. Dah. Sedap saya. Serbuk coklat. Jap. Satu cawan serbuk coklat. Cakap situ. Coklat. Oh. Okey, tak ada. Ini kita pakai coklat. Coklat apa? Sikit. Apa ni coklat tak blended tu? Serbuk dia. Ya, betul. Oh, tapi ni dah ada gula dalam ni. Oh. Tak. Nampak? So, sabar. Ibu campur sikit takut. Bagi dia macam kek sikit. Kik. Itu nanti. Hello, hari ni beda abang. Hari ni thank you ibu. Ada elok kaki tu. Okey. Kacau, jangan bagi dia berketul. Ada elok, jangan kata keluar benda tu. Okey. Dah. Patuh cacau. Cakap. Mana? Sudah sangat. Ibu suka. Masa ni ibu kacau sikit dia. Ya. Kejap ibu bagi kacau ni. Sabarlah dulu janganlah ni. Hari ni Ima beli aja kat kedai. Jadi Ima beli kat kedai. Ima balik dia balik sekolah tadi. Ambil ni apa? Dia dah ambil kereta. Naik kereta. Ibu nak. Lepas tu Ima tidur. Oh, Elok api ni. Lepas tu Ima Kiki tu gambar sangat. Ya, dia tengok gambar. Bersedap. Sedap. Bawa sedap. Nak buat. Sabar. Mana Jangan lompat-lompat. Jatuh kejap lagi awak muka sini. Sekejap. Sikit. Dah. Mana dia tak? Tak. Nak buat. Tak. Tak. Manis tak? Okey tak manis tu? Tapi manis dia tak? Okey. Nak buat tu je. Okey, selepas itu kita akan letak. Satu. Dah wash hand belum? Belum. Wash hand dulu. Jadi dah. Tadi dah basuh lagi sekali. Mama. Okey. Dah bu. Nak. Okey. Wah, air jangan letak kebar tu. Letak baju tu. Okey. Tak biskut. Satu. Tak banyak je. Macam ni. Ini nak satu. Wah, Jangan mana? tu sangat. Ada tu. Di mana? Isi lagi. Sini berkacau. Nak makan pula. Tak boleh jadi tukang masak ni kalau makan. Dah. Ibu. Ibu buat apa? Macam ni. Apa dah? Sekejap. Dah. Nak las sekejap. Tak. Malas kat sini. Tak. Macam tu tak. Panas. Tak. Tak. Macam mana? Bila panas lah. Tak nak. Orang nak. Nak orang. Orang Umar Cina, Umar Cina, Alamina, di Umar Cina, Mana Ima,
Nak tahu anak ni aduh mahal. Anak Imah alami. Yeay. Mana Imah? Iya. Tak diam ni. Tidak. Tidak. Aduh. Saya makan jam ni sila. Ni mana duduk kat sini? Ni. Okey, mau nak tunjuk. Okey. Minyak. Dadan. Ibu saya buat. Nah. Okey. Tahu saya. Takut. Tak. Hello. Saya. Berikan ada ni. Ada lagi. Saya nak buat kek label. Saya nak buat cedak sok. So, kita akan letak dekat dalam. Letak balik. Ya Allah, aku dah jatuh. Ambil makan tu. Ambil. Panas. Tak banyak masalahnya kan nak tunjuk kek ni. Batik ni Imam melindungi. Buat bu. Buat. Kita mau buat. Astagfirullahalazim. So, kita akan letakkan dia di dalam peti. Poti. Nak tak peti? Sabar. Nak kena rating dulu. Nak tak rekod? Nak tak ni. Tunjuk tu. Ya, saya tak. Tak tahu lah. Saya tak ada tangan. Saya tak ada. Tak ada. Au. Tapi saya udah lemak. Ke atas. Saya tunjuk dulu. Saya love ibu. Jangan kisah. Udah bersih. Bersih sangat. Bersih sangat. Tapi udah lebak. Udah lebak. Tengok ni. Ya, tunjuk. Okey. Tata. Nanti kita buat topping tu pula. Jom. Hari ni botol susu kat. Sana. Sabar. Okey. Dah. Sabar, belum lagi. Itu kena letak tu. Hujan letak. Ni. Okey. Kunci ni letak. Memang tak. Ni letak dulu. Kau letak dulu. Baik. Buat lelok. Lelok. Masuk dalam dia lelok. Lelok, jangan tutup. Tak kena. Dah. Buah bu. Pegang. Wow. So, ini dah nampak tak? Wow. Tak bukan ni jatuh kat gigi kan? Letak dalam. Ibu takut terdengar? Kita kena letak dalam dengan kek batik tadi. Okey, baca. Letak dalam peti. Okey, wait. Kita angkat ambil kek batik. Ima pegang sini. Wow. Okey, pegang ni. Pegang itu nak ambil susu. Elok. Tenang. Ibu nak bagi dia balance. Belon. Apa tu? Ini belon. Belon tu. Belum ni je, biasa je. Happy birthday. So Aliona dah hilang.
bilang dia dah dalam fasa yang dia nak makan dia punya makanan apa semua kan. So tinggal tinggal kita je kan. So kita nak double boil. Sementara yang tu kita akan masukkan sejukkan kat dalam chiller. Sebab ini pun kita akan sejukkan juga dalam chiller juga. So kita akan buat dulu. Pakailah apa ni? Berries. Alamak je. So kita akan masukkan butter yang ada lebihan tadi. Masukkan je. Kita nak double boil. Oh, kipas ni pun. Macam mana solat? Bismillahirrahmanirrahim. Taklah jadi je. Mungkin kita kena pusingkan ni ke sana. Supaya asap dia tak keluar ke sini. Asap dia ke sana. Tu letak. Saya fikir ni macam tak cukup lah. Kacau. Percaya pada hasilnya. Okey. Rasa coklat dah siapa? Coklat. Siapa kita campur ni tak? Minyak dia. So kita campur coklat milk pound ni. Okay, nampak tak? Nampak tak? Nampak kan? Panas tau. Takut saya. Nampak dia macam sat loyang kita besar. Kita tolak sini. Okeylah, tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita akan makan malam ini. So, selepas itu kita akan buat sesi mengemas lah. Dah siap semua tu kan? Ya Allah. So, kita tunggu pukul, kita sambut pukul 9 macam tu kan? Betul tak? So, biar ada sejuk. InsyaAllah keras ke? Tak tahu kan. Kita first time buat macam tu. So, okay lah. So, kita nak makan dulu. Okay, bye-bye. Jadi kita buat video sambutan. Okay? Dia curiga apa sih? Cik Batik. Apabila sering Kalau kita tak ada menceraikan anda, dan anda tidak akan mendapat seperti Okay, so kita akan letak nombor 9. Mana? Pandang mana? Ini pun nombor PC atau 19? Letak tengah lah. Kat situ. Ini letak tengah. Mana tengah? Sini lah. Mana tengah? Okay. So, kita sambut di atas, Abang Ataf. Apa kata-kata hari ni? Cepat kata-kata. Kamu bilang adik. Tak elok. Tak elok. Pakai, biar pakai. Tak laki. Bagus. Pukul lah. Okay. Pakai. Tak payah kan? Gila. Dia duduk sebelah sini boleh dia? Dia tak ni ya? Sabarlah acu. Dia nampak ni. Dia pergi sama Nampak dia faham. Boleh tak? Ini aku punya colour. Abang, adik. Okey. Ali kotak tu sikit. Sikit abang sini sikit. Belum tak nampak ah. Belakang sikit. Turunkan sikit tak? Dia kena turunkan sikit. Tak ada. Sebab dia duduk. Nampak lah tu. Nampak lah situ. Apa? Tu lah. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Abang Altaf. Happy birthday to Abang dia tegak sikit. Tak nampak? Takkan beruang. Okey. Sabarlah tiup. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Cepatlah. Lihatlah sekarang juga. Sekarang. Dah sekarang ni dah habis. Yeay. Macam abang.
Kau jatuh nombor 9 tu. Kenapa gelap ni? Gelap pula. Apa gelap? Happy birthday. Okay, abang adik lah tiup. Adik. Okay. Adik Ima. Bukan. Okay. Bang lah, dengar ni. Tak bukan. Alhamdulillah. Tak nampak. Tak Iman tu. Tak Iman tu. Kalau Iman tak tutup. Dah. Ibu dah nak. Mesin. Dah nombor 9 dah. Macam lah Iman ni. Mana nombor 9 dia ni? Nombor 7. Baiklah. Pusing kau macam ni. Betul kat sini. Ni nampak Tak tahu kata Tak. Cuba Iman ambil gambar. Ya, makin menggodok. Okey dah sikit. Okey dia. Oh, kau ambil. Okay, satu. Aku tak apa. Makan satu nak. Ni gelap lagi masa Nampak tak? Sampai macam tu kan rekod. Cepatlah. Curi dia makan masa lah nak gelap. Tunggu gelap pula dia. Adik ambil gambar. Tisu tu ke tepi. Mampus kau. Kosong. Satu. Masuk sikit Madi. Tak masuk. Tu dah masuk lah. Tepi. Weh, dah tertutup dah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Mepis mah. Mepis. Macam ni macam betul. Cepatlah. Aku tiba dah. Mana kamera abang? Balik kamera acu je. Kamera acu je, pandang kamera acu. 1, 2. Lama kan? Sikit, Orang makan ni. Peace. 1, 2, 3. 1. Dah tiup. Cak abang. Ya, Imam. Lepas Imam. Abang tiup. Imam dah lepas. Mana? Tepi sikit. Jangan bandingkan dia. Ya macam mana balik ni. Tapi dah pakai sudu. Aduh. Ni PGG ni kelas ni. Tak, ini TikTok ni. Oh, dah terpadam ke? Tak dia memang terpadam. Lagi sampai dia. Ada pesin. Macam mana nak jadi YouTuber macam ni? Ada fotografer. Tahu. Dia nak asyik. Wah. Dah makan. Saya nak muka depan. Bagi ya. Ni dia bagi dia. Sendiri bayi tu. Apa? Kenapa? Adik dah bagi, bagi adik nak bagi. Bagi dekat tu, bagi dekat ni. Bagi aku nak. Nah, nak sini nak. Tu. Bagi ni apuk lah. Tak bagi kat dia. Tak berapa. Apa bagilah nak. Sini kan. Dua tanya. Pandang. Oh, macam tu. Aku rekod apa? Rekod dah random. Oh, rekod random. Rekod view. Konten. Nak rekod apa aku tak tahu hari. Aku tak makan sikit sebab cheese. Tak, abang tak kata ada apa benda. Tu bagi saya. Imam mana sini? Nak cakap ke nak gelak? Benda. Apa? Telak. Gelak. Dah. Dah macam video ni. Siapa yang selalu tengok tu? Dekat atas. Nasta. Bagi kata-kata dia sikit. Kata-katanya dong. Kata-katanya. Besar dengan baik tu. Ima, kata-kata Ima. Untuk abang cakap apa? Semoga sukses ya bang. Semoga sukses. Ima. Macam cakap apa? Apa kata-kata cakap kat abang? Semoga Betul. abang jadi Princess. abang yang baik. Abang ya baik. Baik kira macam tu. Mana sini? Kamera kat sini. Abang yang diambil. Ima, mana sini Ima? Siapa buat kek ni? Siapa buat kek Kamu ni? okey? Ibu Rahimah. Weh. Abang yang tak buat ni. Cepat Ima, kata-kata untuk abang. Doa untuk apa? Allah baikkan. Ima. Doa pun tak tahu. Abang, Iman nak cakap apa untuk abang? Wish. Iman nak cakap apa untuk abang? Kan Ima nak menari lagu baby. Iman nak cakap apa untuk abang? Ni wish. Ha? Mana boleh cakap apa? Happy birthday abang. Oh, macam tu je. Apa yang berdiam? Atas. Ya, Ibu. Imak cakap sayang abang. Sayang abang. Saya abang. Oh, sini pula tu. Pulang balik Ima. Saya abang. Sayang. Lagi? Lepas sayang abang? Abang baik. Abang baik. Abang handsome. Baik. Abang baik apa? Abang sayang adik juga.
Tak, apa saya adik. Abang tak suka makan. Suka. Jom, doa semoga abang panjang umur. Oh, mu. Amin. Amin. Amin, amin. Amin. Ni amin. Amin. Aku tak nampak lah. Tak apa. So, tu sana. Pergi sana pula. Happy birthday. Cakap apa Eh. kata? Kata-kata ibu. Gelaknya. Okay, happy birthday abang. Jadi anak yang baik. Kita belajar rajin-rajin. Jadi abang yang wow. Dia kena speaking pula. Hopefully. Hopefully you can be the best brothers for your sister. Good boy. What? Lagi okay, apa ni? Be successful and good job. And good apa ni katanya good ni lah, good year lah. Senangnya good year lah. Good year. Ni kata-kata long. Halo. Happy birthday Atam Firai. Nak cakap English ke? Yo. Dia cannot understand BM lah. Hopefully you can be a good son to your parents and also a good brother to your sister and Alah, takut. Alang takut. Let. Tak bercakap tu. Kau nak sekali tu. Lagi. Ni. Let. Happy birthday Atak. Kata-kata. Abang boleh bang situ. Jangan main Roblox. Wah, Pat. Happy birthday Atap. Semoga belajar rajin dan dengan cakap mak bapak. Semoga apa yang Atap nak akan tercapai satu hari nanti. Dia nak VR. Tak, jangan benda yang pelik-pelik lah. Dan semoga jadi anak yang soleh. Okay, dah 2 tahun dah. Cepat jadi. Kami pula. Tak apa, cepat. Cakap lah. SB. SB. Bapak drive. Happy birthday Atap. Happy birthday Atap. Papa dia tak doakan ni pun. Doakan lah. Doa dalam solat Amin. Ni tak doa. Sabar, seorang belum. Tak apa. Okey. Dah. Tadi dapat dah. Apa Atap sendiri? Dah buat dah. Okey, panas. Okey, sekali lagi dong. Sekali lagi. Oh, sekali lagi. Sekejap. Aku dah pegang. Panas dah. Buat kek. Lepas ni Imam boleh jual lah kek. Okey, Yong. Hai abang. Dah. Tak ada tak? Dah. Action. Hai abang. Happy birthday yang ke-9. Semoga abang jadi a good son kepada ibu dan daddy dan juga good student and also good brother to your sister. Semoga apa yang abang nak insya-Allah dapat. Okey? Dengar selalu cakap ibu dengan daddy. Okay, bye. Papa? Minggu ni kau datang makan Papa? Papa saya Puyo Hayang. Macam sayang lah. Okey. Sabar, seorang tu. Dah. Dah. Alina situ. Bila aku cakap? Alina. Panas lagi mereka. Happy birthday abang. Semoga panjang umur. Semoga abang sukses ya. Selamat bergabung. Tapi dah ni ya? Ada. Apa lagi? Dengar suara long tadi. Dengar kot. Okay, so kita enjoy the video. Bye-bye. Ima cakap jangan lupa. Solat. Mama Syah. Apa? Tak tahu. Jangan lupa like and subscribe. Tu je kan? Senang. Jangan lupa like And subscribe. Jangan lupa like. Kita sebut. Lupa like and subscribe. And subscribe. Subscribe. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. I love you. Sedap tak? Sabar lupa lah ibu. Berapa rating kek batik ibu? Dah tak dah habis. Dia tambah lagi dah. Letaklah situ. Okey, kita nak dah sini dah nak habis. 9/10. 9/10. Satu lagi kenapa? Sebab ada cheese. Sebab Atta tak makan cheese. Ada kaki. Ada. No. Okey, dah. Bye-bye. Bye-bye tak? Bye. Cakap apa kat ibu buat kek? Kau ingat Ibu Rona? dengan Aimah. Dia sibuk. Imah? Nangis. Apa? Kata nak.
Dia tak harum. Nom.